Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Patang berada di Surau. Patang ada di Surau Syakirin pagi ni. Pagi ni ada majlis korban ya. Surau Syakirin buat majlis korban. Ni Patang dah lewat sikit ni daripada masyarakat. Itu dia. Ini semua ni orang kuat-kuat surau ni sahabat. Itu dia. Ustaz tengah bagi taklimat. Katalah kita ada dalam 30 orang. Contoh kan yang nak masuk. Katalah lewat sikit. Orang kuat dia panggil Patam tadi ni. Kalau 30 orang, kalau kita dapat lembu yang macam ni dalam 384,000 ni. Kalau 7 kita ada kalau 6 orang 6 orang 4 ekor. Kalau tadi sakit 600 kan? 600 kan? 600 maksudnya dia kena ada 7 tumpuk lah kan? Dia ada berapa lah? 7 kali dengan 8 kumpulan. Boleh lah dapat dalam 3 ekor kan? Boleh je juga? Maksudnya kalau kata sekor kalau dalam 4,000 kan? 4,000 kalau ini kita ni. Tu dia. Kalau 6 kali 6 kita like. 600 lah. Kalau 600 satu tumpuk 600 satu tumpuk, 600 satu tumpuk. Ada 6 orang dah boleh satu tumpuk. 7 ada 7 orang kan? Ada 7 orang satu tumpuk. Maksudnya kena ada 1 ekor. Dia ada 7 kali 7 lah. Jadi tak apa. Kadang-kadang kita ada idea boleh bagi idea, tidak ada masalah kan. Kita ni bukan dalam kerja lagi kan. Ada idea bagi InsyaAllah kita boleh sesuaikan untuk memudahkan urusan kita pada pagi ni. Habis kita sembelih, maka kita akan asingkan untuk bagi sikit dan juga masak untuk kita makan. Bajet lah untuk kita makan hari tengah hari ni. Dan malam nanti pun rasanya kita boleh makan lah lepas maghrib kan. Ada kelas malam ni? Tak ada kot kan. Hari raya ni takkan berceramah semangat pula datang. Kalau saya pun tak nak pergi mengajar tapi kalau dia masuk dalam jadual tak tahulah. Kalau dia datang pun tak apalah. Mana ada kita akan buat insyaAllah itu kita minta bajet macam tu. Dan kita punya program ni kalau ikut makan tengah hari dalam jam 12. Dan kita akan habis lepas solat zuhur. Kita akan bersurai sambil membersihkan segala keperluan dan peralatan kita disimpan dengan sebaiknya. Mudah-mudahan perancangan kita pada pagi ni akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Saya mengambil kesempatan ucapkan terima kasih yang hadir dan juga selamat Hari Raya Adha kepada semua yang merupakan kumpulan berani mati ni. Kumpulan kita belakang yang benar-benar berwibawa ni. Ni kumpulan-kumpulan hebat ni. Tak balik-balik ni. Tak balik kampung ni. Di hati tak suka lah kan. Sedih lah. Tapi di depan ni memang macam ni lah. Hebat lah, hebat. Terima kasih tuan-tuan yang memberi sokongan kepada program kita pada pagi ni. Jadi maka berakhirlah kalimat ni. Terima kasih Fadilah. Semangat dia pagi ni. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat daripada sahabat siap untuk menguruskan ibadah korban. InsyaAllah. Itu dia. Sahabat-sahabat Batam. Itu dia. Sahabat-sahabat Batam. Tu tukang Ustaz kita ada. Cik Li takkan duduk jauh Cik Li. Fobia. Ada fobia. Ni. Ini Cik Bran. Tengok Cik Bran tu. Itu pemain pingpong. Jo. Tu. Depan ni kita. Ada ini. Ini. Angkat ini. Ya. Tak ni kan. Lepas sikit. Lagi depan sikit. Ya. Ustaz okey boleh Ustaz.
Lepas. Lepas tak apa. Oh, mereka pun. Kameraman muda. Minyak buruk dah ada. Banyak. Minyak apa? Oh, minyak kelapa. Okay, sahabat, selesai urusan ibadah korban pagi ini. Ini seterusnya kerja-kerja melapah dan juga memasak. Ini Ustaz Zamli, Haji Zamli yang pengurus surau Askrim. Ustaz. Ya, terima kasih Pak Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Macam ni Pak Tam, hari ni kita alhamdulillah Pak Tam, kita dapat berkumpul untuk buat majlis korban lah. Dengan 1 ekor lembu Pak Tam. Ya. Mengisi aktiviti kita dan juga nak mengambil sempena dengan fadilat. Ya. Hari Raya Aidil Adha Pak Tam. Alhamdulillah. Pagi ni kita telah berjaya laksanakan penyembelihan. Ya. Dan selepas ini kita akan buat sesi melapah dan pengagihan Pak Tam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama Pak Tam. Oh, laptop. Itu kita punya Cik Man kita. Dia pakar. Dia tepuk ya. Dia tepuk lembu tu tadi. Kalau beli Arab kita tepuk. Ini semua ni pakar-pakar melapah ya. Sahabat. Ni kita import ni. Orang Sabah ni. Cik Man kita. Ni Cik Arun. Oh, Cik Arun kita. Ni dia. Cik Midi. Jo, Cik Man. Ni dia. Pasu ni. Pasu ni memang semua dia boleh. Semua dia boleh pasu ni. Oh, ni dia pasu ni. Semua dia boleh. Orang kata buat rasuk-rasuk. Rasuk-rasuk. Celah gigi pun dah. Sombong tu. Rapi sikit tu. Cakap celah gigi je. Ni dia. Ni apa standby ni Ustazah? Ni standby nak masak ke standby apa ni? Standby makan dulu. Oh, okey. Oh, ini dia. Ini dia. Oi. Ni Ustazah buat Ustazah buat Buat apa? Pulut. Saya tak sempat nanti saya makan pulut tu. Cepat Pak Tam. Tu dia. Tu dia. Ni pulut pulut dengan ikan masin. Dengan cerita ni siapa Ustazah yang buat ni? Abang. Oh, Ustazah. Ustaz bawa ni. Sudah sampai dah lembu. Daging sampai dah. Ini dia. Ini punya geng memotong.
Tutup dulu kita tu. Tadi dia tengok hari ni baru tugas dia. Memotong pula. Tadi malapah ya. Memotong. Cik meja je ni. Ini. Kita kena ambil baju kuning tu. Baju kuning tu saya pagi ni baru nampak ni baru sampai. Tapi lembu ambil mana ni? Ni Imam Hasan. Palung. Oh, dia lah tukang palung. yang mengambil lembu ni ya. Terima kasih lah. Tu dia. Ni Pak Suri tu. Ni dia. Orang-orang kuat bagian memotong. Tu dia. Selesai kita Selesai dia. Dia pergi mana tadi tu? Pergi mana tu? Kojo. Dia kerja. Masuk banyak ni, masuk banyak. Masuk. Oh lama. Pak Tam ni bagian buka tali ni. Bagian buka tali ni Pak Tam. Yang kata tak buat. Dah. Siap. Okey, dia diikat. Yang ni. Ni orang-orang wanita Asyakirin. Itu oleh Ustazah. Dia pertimbang daging ni. Ustazah ada. Jaga-jaga tangan jangan terkena tangan. Hati-hati. Ni dia. Ni bagian membawang ya. Bagian membawang. Jangan membawang sangat pedih mata. Ni bagian memotong sayur. Sayur sup nak buat sup lah ni. Dah tentu lah tu. Nak buat sup. Ni dia. Yang tu bagian membawang ya? Tu bagian membawang ni. Bagian membawang. Itu dia. Sebab Pak Tam ni, Joe ni, dia main pingpong pandai. Memotong daging pun dia pandai. Samalah tu. Petang ni. Petang ni kalau sempat ya. InsyaAllah. Itu dia. Ini dia. Orang kuat besar. Iman Ghaffar ada. Iman Ghaffar ada. Ini chef beli kita ni. Badan tadi bagian daging tu dia diam ya. Dia ada kerja khas. Rupanya ni Cik Nazri semua ni. Master chef. Dia ada master chef, dia kena duduk tepi ya. Master chef Cik Lee ni ada kena duduk tepi. Cik Rais kita ada. Alhamdulillah, terima kasih datang. Tu dia. Ini bagian orang masak. Daripada standby kuali ni. Dengar cerita dia pun dah telan mata ni kat sini ni. Apa hantar kat Terus Lewang makan mata. Ya. Tengok ni. Ni. Dia membakar kaki lembu. Moncong lembu. Ni kata moncong berminyak. Moncong berminyak ni. Depa ni kepala ni. Ini kepala dia. Arun dah makan. Dah saya ni yang makan. Saleh. Depa kata Harun. Mati nampak ni. Yang ni sahabat dia ni kerja all rounder. Dia semua dia buat. Jadi tak kisahlah. Kalau dia kata dia tengok je tu dia tahulah dia memantau sebenarnya. Kejadian kita walaupun dia nampak diam tapi kerja jalan. Kejadian kita. Lalu. Kuat tu. Kuat dia memotong. Potong-potong juga, jaga tangan. Ni isi ni sedap ni. Ini yang Pak Tan kenal ni Puan Nora tu, Puan Ju, itu Ustazah. Yang ni Pak Tan tak pernah kenal nama. Ni siapa? Aida ni. Ni Puan Norma, ni Puan Aida. Puan Norma, Aida. Ada lagu Norma. Ni Puan apa? Syabika. Dia ketua bagian ni. Bagian daging. Cik Man kita ni. Dengar arahan. Tu dia.
perlu lah bagi dia. Tu dia. Kita dah yang lah, kita masak dulu. Ayah nak yang ni kat tu, mak ayah nak. Ya, tu dia. Suasana di Surau Asyakirin, mereka bergotong royong. Tadi bagian korban, kita buat hari Ahad sebab Sabtu ada urusan lain mungkin. Tu dia. Chef dah mula beraksi dah. Chef dah mula beraksi. Tu lain, bagian situ lain. Ni dia. Tu bagian pegang kepala. Kita nak masak apa, Cik Mi? Kita masak sup dan daging goreng kunyit. Ui, sedap daging goreng kunyit, sup. Alhamdulillah Cik Din ni kita. Nasi dah siap, Cik Nazir kita. Dah sembang-sembang untuk kita makan tengah hari nanti. Tu dia chef kita. Chef Lee dia ada 2 chef kat sini. Tu dia ambil kan. Panas. Kena sup ni. Sedap betul kena sup kambing. Tapi ini tak ada kambing sahabat. Yang ini tak ada kambing, daging lembu je. Kambing lah kita. Bang, apa? Cakap bang. Kita di mana? Abang. Orang lama kita ni yang Burhan. Imam kita. Alhamdulillah imam ada, ustaz ada, Haji Idris ada. Ini semua otai-otai. Dah licin meja tu. Clear. Alhamdulillah cepat dia buat kerja. Cepat dia buat kerja. Kosong dah. Kosongnya. Gotong royong dulu lah. Apa dalam tu? Tu dia. Ni apa benda, Cik Mi? Jantung hati. Allahu Akbar. Yang peminat-peminat ni bolehlah. Dalaman, peminat-peminat dalaman boleh standby. Tu dia. Ni dia. Tu dia. Dia berbincang Ustaz Musazah. Ni Pak Wan kita pun sampai. Dia tak sihat ni, datang juga dia. Alhamdulillah. Pak Wan kita dia dalam WhatsApp dia kata dia nak merangkak, nak datang merangkak. Pak Wan kita tu tak sihat dia. Assalamualaikum. Batam dah cakap dia punya tugas-tugas dia ni lain sikit. Bagian-bagian ni dia memang buat dah ni dia pastikan bersih. Itu dia. Ni nak buat apa, Cik Rob? Buat sup Cik Rob. Cik Rob kita kacau. Itu dia. Sup-sup. Itu dia imam kita Haji Ghaffar. Ini Pak Wan kita Haji Wan. Assalamualaikum. Ada apa nak cakap ni Pak Wan? Alhamdulillah. Pak Wan demam ni? Demam. Alhamdulillah ada. Juga tengok kawan-kawan. Sampai juga alhamdulillah. Timbalan pengurusi kena datang. Ada tak pada? Pengurusi ada tapi tak apa, timbalan kena ada. Meja kita. Ni orang kuat kita. Tengok tu. Tak genti-genti dia. Syah. Ni apa daging masak kunyit tengok. Alhamdulillah daging masak kunyit. Siap. Alhamdulillah. Dah sampai dah. Ni apa ni? Gearbox. Tu dia gearbox. Alhamdulillah. Dah siap dah. Siap-siap lagi kita. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Rancangan kita pada pagi ini menjadi kenyataan. Kita berada pada acara yang terakhir iaitu untuk kita jamuan. Terima kasih kepada Pak Seman yang dapat mengendalikan, menyeraskan majlis kita ini dengan lancar. Tidak ada sebarang kecederaan pun. Kita ada sikit lah. Tadi bila dapat takraw tadi dia hilang dah sakit. Jadi itu sahabat Pak Seman. Alhamdulillah. Kalau sahabat kita terus saja dengan
membaca Al-Fatihah dan kita berdoa insya-Allah. Al-Fatihah. اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام وارزقه من الحلال وجنبه من الحرمات من نية تتقبل ضيافته واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله على بركة الله والحمد لله رب العالمين آمين Minna minkum taqabbal ya karim. Oh, dia suara besar. Selamat jemput. Bismillah. Selamat menjamu selera. Ni dia. Orang kuat. Jemput. Oi, ni dia orang kuat. Okey, jemput. Bismillah. Ada bawa pelari sendok pula. Tu dia. Siapa bawa lari pesendok? Dia. Jemput. Bismillah. Dia Ustaz. Adalah ya. Dia masak kunyit dengan sup. Gearbox semua ada. Pilih. Alhamdulillah. Ada dia. Hanya adik-adik pun kita sama. Ni Semael. Ya, ini yang ni. Ni orang kuat kita. Teman kita. Jemput. Tokek kelapa pun ada kat sini. Teman kita. Tu dia. Tokek kelapa. Teman. Alhamdulillah. Bismillah. Takkan duduk je Ron. Makan. Hasnul Nizam. Ya, saya. Makan. Jemput. Bismillah. Wak, makan wak. Bismillah, jemput. Jangan, dah suara dah. Abang tu dah suara. Ya, alhamdulillah Ustaz, jemput Ustaz. Ni banyak lagi, jemput. Banyak lagi supnya. Oh. Tu dia Pak Sul. Oi. Berhenti makan dulu. Tak apa, makan. Tu dia. Januar selesai sudah. Sudah. Ya. Urusan ibadah kurban kita pada pagi ini tengah hari ni dah selesai semua. Dah makan semua ya. Alhamdulillah. Sabar, jumpa lagi.